Okey, jom tengok macam mana nak buat video AI seperti video-video yang telah Cikgu Nakoya sharekan untuk yang sebelum ni. So, jadi kita buat dulu prompt untuk video yang kita nak buat di ChatGPT lah. Kemudian, kita minta lah contoh yang ni Cikgu Nakoya nak buat prompt untuk video pengajaran murid permulaan belajar mengeja. Okey, Cikgu Nakoya suka kalau Cikgu Nakoya nak ada satu suasana, nak mengajar kemahiran suku kata tapi ada suasana. Macam contoh yang ni kita nak buat suasana ala-ala kedai buku. Boleh juga nak buat suasana ala-ala di tepi pantai ke, di rumah ke. Jadi perkataan-perkataan yang Cikgu Nakoya nak ajar ataupun nak masukkan dalam video, kita senaraikan siap-siap. Dan kita akan juga berikan arahan supaya dia dapat generate untuk murid ni ataupun video ni dibuat dengan seperti mengeja. Jadi buatkan murid mengeja dan menyebut huruf dahulu, kemudian baru menyebut suku kata. Okay, AI ni kita kena bermain dengan dia. Jadi kita kena cuba banyak kali supaya kita tahu apa yang kita perlu berikan arahan kepada AI. Okay, jadi dia akan generate prompt. Kita baca dulu sesuai ke tak. Kemudian pergi dekat sini dan kita cari aplikasi ni. Seterusnya daripada aplikasi ni, Google Flow nama dia, kita pastekan saja prompt tadi. Pergi turun dekat bawah sikit. Boleh sign in pakai Google dan kita pastekan saja. Dekat bahagian bawah tu dia ada kita nak pilih image ataupun video. So ambil yang video. Boleh pilih Omni Flash ke, View ke dan sebagainya. Dia ada mata kredit tertentu lah. Jadi selepas tu kita pun boleh minta dia generate. Dah paste dan terus buat. Okay, bentuk video pun kita boleh pilih nak landscape ke, nak portrait ke, dan dia akan generate untuk yang tak subscribe ada 3 kali. Selepas daripada tu kita boleh tunggu selepas 24 jam. So ambil masa sedikit untuk ini. Okay, dah siap video yang telah di-generate oleh AI. Jadi kalau katakan kita tak nak ataupun nak edit, kita boleh tekan lama-lama dekat video tu, dia ada reuse prompt dan kita boleh ubah di situ.